Bismillahirrahmanirrahim. So first kita akan tumbuk dulu bawang putih dengan buah keras. Masukkan santan. Tambahkan cukup rasa, garam, lada sula. Masukkan 1/4 sudu kecil soda bikarbonat. Jintan putih. Tambahkan jintan manis, ketumbar powder. Tolong tengok betul-betul. Tepung yang cantik guna adalah tepung bonda. Tepung bonda ni daripada Terengganu. Dia kalau akak-akak buat ayam celup tepung, ikan, sotong, udang. Yang ni hasil dia macam celup tepung belah-belah utara. So dekat rumah cantik memang akan selalu stok tepung bunda ni. Mana korang yang memang tak boleh makan tepung gandum, korang tolong ambil tepung bunda. Sebab tepung bunda ni dalam dia ada tepung ubi, tepung jagung, tepung beras. Sesuai untuk korang nak buat apa-apa gorengan celup tepung. Cantik 2 kali buat keripik paru guna ni berjaya. Cantik pernah juga kongsi resipi buat keripik peria. Still rangup selama berminggu-minggu. Okay, so kita guna tepung bunda ni. Ni kita punya bancuhan ya. Ini kita punya bancuhan. Lepas tu paru yang kita dah iris nipis ni, tak adalah nipis mana Okey, masuk dalam. Mana akak-akak yang tak guna tepung bunda ni, akak-akak kena campurkan ketiga tepung tau untuk hasilkan keripik paru yang boleh tahan lama. Tapi kalau akak guna tepung bunda, cukup guna 1 tepung sahaja. Tak perlu tambah kunyit sebab dalam tepung tu dah ada kunyit dah. Kita dah goreng tadi, bahagian tepi ni dah rangup. Minyak dah panas. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng lagi kali kedua. Ni kita tengah goreng kali kedua ya. Meh dengar kerangupan paru yang kita dah goreng. Keripik paru ni tahan 2 minggu kak. Jom kita rasa, akak dengarlah macam mana dia punya crunchy. Bismillahirrahmanirrahim.